Assalamualaikum guys, dan kembali lagi dalam channel For DJ Lato Remix. Okay, ini aku nak ajar korang cara nak dapat koin. Okay, kat situ first kali kau set atas ni memang penting lah untuk kau nak dapat koin. Kau nak beli asas ke, kau nak beli apa, kau nak beli apa. Ini aku nak main member aku, set atas bersama member aku ini. Jadi mari kita sabar, tengah loading ya. Member kata ada tak apa, kita tak main ya. Jadi mari kita main seorang je lah. Member aku pun tak ni, tak apa tak main. Jadi kita ni je lah, main seorang lah. Okay, grafik pun aku main grafik ni sebab yang awal. Okay, kita pakai hak je lah, hak belah lawan. Okay, tas dia tas dia kita kena drive 30 meter. Ok, drive ni memang korang senang nak dapat drive ni. Kau just tekan yang R. Dah betul apa kereta ni, kereta ni payah. Ya, memang terpaksa tukar kereta ni. Bening. Okay, kita tunggu dulu. Okay, dah masuk. Nampak? Tinggal satu je lagi. Aduh, ada satu je lagi drive yang aku kena settle tu. Okay, boleh lah. Aku punya garis ni. Ya, kita try balik. Garis aku tak tahu kenapa. Mungkin disebabkan bug. Boleh jadi bug juga benda ni. Dah. Okay. Tunggu. Yang penting tas aku. Ya Allah, aduh. Tak kuat. Okay, video ni lambat sikit. Lambat sikit. Sikit. Okay, dah masuk. Sabar.
Bukan apa, aku ni kereta terlampau banyak dalam garas. Jadi risau bak terjadi. Sebab memang aku kena. Dia kena kereta dia hilang. Aku tak tahu kereta dia pergi mana. Mana set dia. Okay, aduh. Relax saja telefon ni. Okay, sekarang apa? Ni betul-betul dia ni. Tempoh saya tekan dia selalu. Sekejap. Kereta aku tak keluar. Adakah isi aku dihack? Oh no. Tak apalah. Nanti sampai sini je, Kak. Assalamualaikum. Bye-bye.